Niat doa, niat solat doa lepas azan dan doa biasa dalam bahasa Melayu sah ke tak? Niat doa, niat semayang dalam bahasa Melayu, ya, tak ada masalah. Kita orang Burma, niat Burma. Orang Jepun, niat Jepun. Orang Arab, niat Arab. Tak ada masalah. Doa lepas azan dan doa biasa dalam bahasa Melayu, boleh ke tak? Boleh. Cuma dalam semayang, jangan kita berdoa dengan bahasa Melayu. Doa bahasa Arab. Nah, dalam semayang, dalam sujud, dalam rakaat, dalam tahiyat. Habis semayang, tu imam ni lepas bilik ramai-ramai, dia baca orang putih. Tak ada apa. Nah, kadang-kadang kita baca orang Arab. Makmum dah erti. Tu lelaki, dia nikah seorang lagi, mengamuk bini dia. Nah, mengamuk bini dia, aku dak reba, aku dak rela di madu, bertepik nolong dia macam orang gila. Tu lelaki dia kata, dah mu suka itu, mu kata tak apa, molek. Bila aku kata suka? Dah abang doa semua lepas sembahyang kan? Allah marzuqni zaujatan saniyatan, ya Allah aku berikan aku seorang lagi bini yang kedua. Mu kata amin. Tu kata mu tak reti agak. Faham tak? Tu imam ya. Jadi rapang perhati sikit doa tu. Tu doa minta bini seorang lagi, kita hak bodoh lah kan amin. Nah, bila belaki marah, bila bini marah. Tu kata. Jadi balik kadang-kadang doa bahasa Melayu atek, biar faham. Nah, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami umur yang panjang agar kami semua dapat membantu agamamu untuk meneruskan perjuangan, menumpaskan kebatilan, menegakkan kebenaran agar terhapus segala maksiat di bumi kami ini. Sedap kan? Nah,